Cara buat sendiri sup bunjut mudah dan lebih jimat. Sup bunjut dapat menambah perisa dan aroma kepada kuah sup. Biasanya kita beli saja sup bunjut, apa kata lepas ni buat sendiri di rumah. Mudah je sebenarnya nak buat sup bunjut ni, hanya campuran beberapa rempah ratus terpilih, malah lebih jimat, terjamin bersih dan lebih beraroma bila buat sendiri. Ikut cara ini untuk anggaran sukatan satu sup bunjut. Mula-mula sediakan 1 sudu makan biji ketumbar. 1 sudu teh jintan manis, 5 hingga 6 biji ladi hitam, 10 biji buah pelaga, 1 kuntung bunga lawan dan 1 batang kecil kulit kayu manis. Sediakan kain muslin ataupun kain kasa bersih yang dipotong kecil anggaran 2x2 inci dan benang putih. Selepas itu, cuci bersih rempah ratus tersebut, toskan dan keringkan seketika dengan cara sangai sekejap atas kuali. Kemudian, tumbuk kasar semua bahan rempah, ketumbar, jintan manis, ladi hitam, buah pelaga, bunga lawang, kulit kayu manis untuk mengeluarkan aroma. Selepas itu, letakkan campuran rempah di tengah-tengah kain muslin atau kain kasa tadi. Bungkus dan ikat kemas menggunakan benang putih. Pastikan ia tidak terkeluar. Siap! Mudah kan nak buat sup bunjut sendiri di rumah? Boleh terus digunakan atau simpan sup bunjut homemade ini dalam balang kedap udara. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.